Pendekatan kewartawanan berasaskan solusi atau solution journalism dilihat sebagai kaedah lebih berkesan untuk menangani keletihan maklumat dan sikap menjauh halayak terhadap isu perubahan iklim. Pengasas bersama Science Media Centre Malaysia, Tan Su Lin berkata, solution journalism bukan menafikan kewujudan masalah, sebaliknya menilai secara teliti dan tindak balas dan penyelesaian yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat terhadap sesuatu isu termasuk alam sekitar. Menurut beliau, perbezaan utama antara solution journalism dan pelaporan tradisional ialah pendekatan ini menekankan laporan berasaskan bukti, rigorous evidence-based reporting dengan menilai sama ada sesuatu penyelesaian benar-benar berkesan, kurang berkesan atau mempunyai batasan tertentu. Solution journalism bukan menafikan masalah. Kita tahu masalah wujud, tetapi perbezaan solution journalism berbanding kewartawanan tradisional adalah kita tidak hanya menumpukan kepada masalah sahaja, tetapi apakah respons yang dilakukan oleh masyarakat terhadap isu ini. Sebab dari definisinya adalah is a rigorous evidence-based reporting about the response to social issues. Dan dalam konteks ini adalah isu alam sekitar. Rigorous ni makna adalah kewartawanan yang teliti, amat teliti, dan evidence-based berdasarkan bukti. Dan apabila bercakap tentang bukti ini adalah ia melihat kepada, solution journalism bertanyakan 4 soalan utama. Pertama, apakah respons yang dilakukan terhadap masalah ini, maksudnya apakah penyelesaian. Keduanya, ia melihat apakah bukti bahawa penyelesaian ini berjaya. Ataupun apakah bukti mungkin menunjukkan mungkin penyelesaian ini ataupun solusi ini kurang berjaya. Dan kita nak kaji lebih dalam kenapa dia berjaya ataupun kenapa dia tidak berjaya. Beliau menjelaskan pendekatan ini berteraskan 4 elemen utama iaitu mengenal pasti respon atau solusi terhadap masalah, menilai bukti keberkesanan solusi tersebut, bersikap jujur tentang batasan serta menyediakan dapatan yang boleh diterapkan atau disesuaikan dalam konteks lain. Tambah Tan Su Lin, pendekatan ini penting dalam laporan berkaitan iklim kerana ramai rakyat sebenarnya peduli tetapi berasa tidak berdaya atau keliru tentang tindakan yang boleh diambil. Dalam usaha mengubah naratif pelaporan iklim, Science Media Centre Malaysia turut menganjurkan bengkel penceritaan iklim yang menghimpunkan wartawan dan pencipta kandungan bagi mengetengahkan laporan berasaskan solusi. Hasil inisiatif itu, 8 laporan berkaitan penyelesaian iklim di Malaysia dijangka diterbitkan dalam masa terdekat, sekaligus membuka ruang kepada laporan yang bukan sekadar memberi amaran tetapi membantu khalayak memahami apa yang sedang berfungsi dan apa yang boleh dilakukan seterusnya.